Okay guys, hari ni aku dekat bangunan Abdul Samad yang baru buka ni, Sultan Abdul Samad. So hari ni kita nak test mainan baru daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi 17 Ultra ni, plus dengan dia punya photography kit. So apa yang korang nak tahu pasal video ni, kita start shoot petang ni, lepas tu kita akan lepak sampai malam sebab aku nak tengok sejauh mana kamera dia boleh pergi bila cahaya makin kurang. Lagipun bangunan Sultan Abdul Samad ni baru je buka minggu lepas. Memang cun gila lah kalau kita nak test dari segi street photography dan juga portrait kalau ada model yang nak jadi model lah kat sini. So jom kita mulakan. Let's go. Bangunan Sultan Abdul Samad ni memang legend gila dengan seni bina Moorish dia. Sejak dibuka minggu lepas lagi, tempat ni jadi tempat hotspot balik lah. Kalau korang tengok setiap ukiran dan kubah tembaga dia ni, memang tak heran lah kenapa di bangunan yang menjadi mercu tanda ikonik Kuala Lumpur sejak daripada zaman dulu lagi. Okay, sekarang ni kita dekat matahari terbit terik sekarang ni, tengah panas. Aku nak fokus dekat dia punya kamera 200 megapixel ni. Sensor dia pakai Samsung HPE saiz 1.5 inci. Memang besar untuk saiz telefon ni. Yang paling best dia ada continuous optical zoom daripada 75mm sampai 100mm. So maknanya kat sini kalau kau zoom kau akan dapat lah that optical punya quality instead of digital. So hasil gambar dia untuk telefoto ni memang one of the best untuk telefon ultra macam ni. So kita test lagi. By the way, fun fact, korang tahu tak menara jam ni pernah menjadi pusat rujukan waktu untuk seluruh tanah Melayu dulu. Dan bangunan ni punyalah panjang sampai 137 meter. Bagi aku, setiap sudut bangunan ni memang syurga untuk sesiapa yang suka architectural photography sebab simetri dia memang cantik kat sini. Okay, macam korang perasan, sekarang ni Xiaomi 17 Ultra ni hanya ada 3 kamera saja, bukan 4 kamera macam model sebelum ni. Tahu sebab apa? Sebab sekarang diorang dah gabungkan telefoto dengan periskop menjadi satu kamera di mana korang boleh zoom continuously lah. Xiaomi nak fokus gila-gila untuk continuous optical zoom yang paling berkualiti. Daripada yang banyak lens tapi kualiti biasa-biasa, diorang buat satu lens 200 megapixel telefoto yang boleh zoom dari 75 sampai 100mm secara optikal. Terus tampak ada jump antara lens. Hasil dia bagi aku lagi cun lah kalau nak compare dengan phone yang macam S25 Ultra tu yang ada 4 lens. Tapi hasil gambar dia daripada 10 ke 50 tu macam ada perbezaan dari segi color shifting semua tu. But this one, you're not getting that. So that's really nice lah kat sini. Satu fungsi yang aku suka kat sini, bila kita tarik sampai 30 times zoom, sistem AI dia akan mula kick untuk pastikan gambar tu tak nampak pixelated sangat. Walaupun taklah sampai 100% macam kanta optical penuh, tapi dengan bantuan sensor 200 megapixel ni, hasil dia tetap buat aku terkejut sebab masih nampak kemas kat sini. Now, let's talk about dia punya main camera lah, iaitu 50 megapixel kamera utama dia. Dia pakai sensor yang baru iaitu Light Fusion 1050L. Bukaan dia memang besar sampai f1.67. Dan lengkap dengan OIS. Yang buat dia lagi king pada waktu malam adalah dia punya teknologi Low-Fig HDR. Ini yang membuatkan setiap shot korang nampak lebih pro lah, terutama lagi bila handle cahaya lampu yang terang waktu malam supaya tak pecah ataupun overexpose. Tapi benda ni aku akan cerita lebih lagi pada waktu malam sekejap lagi lah sebab kita nak test dia punya Low-Fig HDR tu. But now, kita just have fun dengan dia punya kamera je. Satu benda yang aku nak pesan kat sini, kalau korang datang shoot kat sini lah kan, elakkan datang masa weekend. Memang sesak gila dengan ramai orang sebab benda baru buka kan. Kalau korang datang pada weekday memang tenang sikit nak cari angle yang clean, tak payah nak pening kepala fikir ramai crowded area macam ni kan. Satu lagi benda yang menarik pasal telefon ni dari segi dia punya lens, dia adalah antara telefon yang pertama yang mendapat Leica APO certification. Kalau korang kaki lens, korang tahulah apa itu APO. Ini memang tahap pro lah sebab dia bagi tapis warna bagi accurate gila. Selain benda tu, dia punya ultra wide 50 megapixel ni memang padu gila, and also dia juga ada 5cm untuk macro tu. Kalau korang yang nak ambil gambar detail texture bangunan lama kat sini, memang sharp gila. Dan kalau korang nak ambil macam benda lain pun boleh juga sebab macro dia bagi aku one of the best juga lah dekat sini. Alright, sekarang kita dah sembang semua benda pasal kamera dia. How about kita sembang pasal spek telefon ni pula. Kita pun dah masuk golden hour. Masa ni nak sembang lebih lagi kan? Jom aku cerita. Okay, untuk skrin ni dia guna Xiaomi Hyper RGB OLED saiz 69 inci. Ini memang nampak gila cerah sebab dia pakai 3500 nits peak brightness dia. Dalam dia pula pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan HyperOS 3. Memang sungguh gila, tak ada lag langsung masa aku ambil gambar dan tak ada isu panas bila guna lama-lama tu. Bateri pun besar gila iaitu 6000 mAh jenis silikon karbon. Kalau habis bateri pun ada 90W wired hypercharge dengan 50W wireless charging. Dan korang jangan risau, unit Malaysia memang datang dengan charging brick sekali dalam kotak. Telefon ni pun ada IP68 rating dengan Xiaomi Shield Glass 3.0. Jadi kalau korang nak guna masa hujan ataupun nak ambil gambar dalam air pun it's actually possible. Cuma jangan dengan dia punya photography kit ni lah sebab ini tak ada IP rating. So jom kita ambil gambar lagi.
Dah pusing satu petang, kita rehat kejap lah, layan kedai makan area kat sini. Lepas tu singgah solat maghrib dekat Masjid Jamik ni. Lepas ni kita gerak ke area River of Life pula. Kat situ lampu wanda dah mula menyala. Memang masa terbaik lah nak tengok performance Master of Night ni. Okay guys, sekarang kita dah sampai lepas maghrib. So dah gelap sikit, bangunan ni dah mula bercahaya. So that's really nice. Masa ni dah kita nak test dia punya low flick HDR punya function dekat sensor baru Xiaomi ni. So jom kita mulakan, tengok apa yang best. Okay, first kali pasal night mode dia, jujur aku memang impress sebab gambar dia tak nampak oversharpen melampau, nampak natural je. Walaupun kita zoom waktu malam, kualiti dia tetap solid sebab sensor telefoto 200 megapixel dia besar saiz 1.5 inci je dia. Tapi korang kena ingat jugalah dekat sini, teknologi low fit HDR ni memang game changer untuk kawal lampu, tapi dia cuma ada dekat kamera utama one time ialah buat masa sekarang ni. Tapi secara keseluruhan, processing kamera dia antara yang terbaik sekarang ni. iPhone 17 Pro aku pun dah terciduk bila letak sebelah Xiaomi 17 Ultra ni. But secara overall, this is probably one of the best Xiaomi phone yang aku pernah try, especially dalam segi Ultra Mi series, dari segi dia punya fotografi section tu. Yeah, it's pretty good. But secara keseluruhan, lepas dah test seharian, bagi aku Xiaomi 17 Ultra ni memang layak dipanggil Master of Night lah. Dia ada 3 warna kat sini, white, black dan starlight green. Tu hero color dia lah yang paling cantik. Variannya ada adalah model 16GB RAM dengan 512GB storan dan 16GB RAM dan 1TB storage. Ada juga model Xiaomi 17 biasa kalau korang nak bajet lain sikit lah kat sini. Okay gang, by the way, kalau korang nak dapatkan telefon ni, korang boleh dapatkan dekat Xiaomi Store, Shopee, Lazada, TikTok Shop, semua benda lah, you know, your typical place, e-commerce. And yeah, go get this one. It's really good, especially kalau korang yang photographer yang nak try mobigraphy seriously. This one is one of the best camera korang boleh dapatkan sekarang ni. So itu sahaja daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Jumpa next video. Bye bye.